Malaysia didakwa seludup lebih 25 kilogram dadah ke Jakarta. Macam mana boleh lepas buat malu dengan Konoha je? Jom kita ulas dalam video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Gang, saya ada baca satu berita ni dan saya yakin korang pun ada baca juga. Yang mana bila saya baca sahaja berita ni, saya terus terkejut bro. Sebab kali ni bukan penumpang biasa, bukan sindiket yang guna Korea, bahkan tetapi orang yang didakwa terlibat adalah seorang juruterbang Malaysia sendiri. Sungguh tak sangka. Dan perkara ni of course lah guys, bila kita baca dan kita dengar, memang sangat-sangat memalukan. Sebab ni adalah antara kes penyeludupan dadah yang melibatkan kru penerbangan yang dikatakan paling besar pernah dilaporkan dekat rantau Asia Tenggara. Ish. Lagi mengejutkan, jumlah dadah yang dirampas tu bukan sikit. Polis Indonesia cakap yang mereka telah menemui lebih 25 kilogram ekstasi, lebih 70,000, siap kira 70,000 biji pil ekstasi bersamaan dengan bungkusan apa benda macam mana nak sebut metamfetamin, ataupun bahasa mudahnya mungkin orang cakap syabu kot. Jadi pada hari ni, jom kita faham 3 benda ni guys. Yang pertama sekali, apa sebenarnya yang berlaku ni? Dan yang kedua, macam mana sistem penerbangan ni boleh dieksploitasi? Dan ketiga, apa pengajaran besar kepada industri penerbangan seluruh dunia? Baik, kita pergi yang pertama dulu, apa sebenarnya yang berlaku. Kalau kita tengok apa yang diperkatakan oleh polis Indonesia, suspek ni adalah seorang lelaki raya Malaysia, umur 39 tahun. 39 tahun dah berani buat kerja macam ni Dan dikenali dengan kata singkatan MS sajalah. Dipanggil MS lah. Dia juga merupakan juruterbang penerbangan MH727 daripada Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan kes ni dikatakan mula terbongkar bila pegawai custom dekat lapangan terbang Soekarno-Hatta telah pun mengesan sebuah beg, yang mana beg ini dikatakan sangat-sangat mencurigakan semasa melalui mesin X-ray. Walaupun beg tu dikatakan telah menggunakan laluan khas kru penerbangan, pegawai custom tetap buat pemeriksaan lanjut sebab imej X-ray dikatakan tidak normal. Bila dibuka, polis mendakwa diorang menemui 14 bungkusan besar yang ada lebih 70,000 pil ekstasi dan macam-macam kejadah yang saya cakap tadi. Nilai pasaran dadah ini belum diumumkan secara rasmi. Akan tetapi kalau ikut harga jalanan dekat Indonesia, nilainya boleh mencecah jutaan ringgit. Korang bayangkan seorang yang bawa lebih 26 kilo dadah guna penerbangan komersial antarabangsa, ini memang kes-kes yang sangat-sangat serius. Dan lagi saya satu terkejut bro guys, apabila menurut polis Indonesia
Tak tahulah nak terkejut bro ke ataupun nak marah ni guys. Ujian air kencing didapati bahawa suspek ni menunjukkan keputusan positif untuk dadah-dadah ni lah. Jadi bermaksud, ini bukan saja bawa dadah, tapi suspek juga mungkin di bawah pengaruh dadah masa bawa kapal terbang. Belum makan tetapi lagi Kalaulah dakwaan ni betul, ini bukan sekadar isu penyeludupan guys. Ini akan menjadi satu isu keselamatan penerbangan dekat dunia. Sebab seorang juruterbang membawa tanggungjawab ratusan nyawa dalam satu penerbangan. Macam manakah dia boleh menjalankan tugas dalam keadaan high macam tu? Akan tetapi, setakat ni semua dakwaan yang datang daripada pihak berkuasa Indonesia dan kes ini masih lagi belum diputuskan oleh mahkamah. Tapi ada lagi satu statement menarik yang saya baca adalah, dan ini pun adalah perkara yang agak mengejutkan juga apabila polis Indonesia cakap masa dia soal siasat suspek ni, beliau juga mengaku pernah melakukan penghantaran dadah sebelum ni. So maksudnya ini bukanlah kali pertama dia buat kerja ni. Hampir betul. Dan kalau ikut kenyataan polis, kali pertama dia didakwa hantar syabu ni ke mana tau? Ke Sabah. Kemudian dia bawa syabu ke Jakarta lah. Dan ini adalah percubaan kali ketiga yang akhirnya kantoi. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga dekat padang bola sepak. Tapi sedih jugalah guys, sebab korang bayangkan dia menjalankan tugas dan nyawa orang guys dekat dalam kapal terbang tu macam mana. Ini boleh kita katakan sungguh-sungguh mengecewakan. Dan kalau ikut polis Indonesia pula, suspek ni dibayar berapa tau? Dan dia dijanjikan bayaran sekitar RM50,000 untuk dadah kali ni. Tak berbaloi lah RM50,000. Tak berbaloi. Cuba korang fikir, kalaulah dibandingkan dengan resiko dekat Indonesia ni, kes penyeludupan dadah dalam kuantiti besar ni, korang tahu tak boleh bawa hukuman apa? Dia boleh bawa hukuman mati kalau sabit kesalahan. Jadi maknanya RM50,000 tu untuk pertaruhkan hidup engkau ke? Tapi guys, semua orang ingat bagasi ni diperiksa sama. Sebenarnya tak tau. Kalau kita ikut ketua kastam lapangan terbang Soekarno-Hatta ni, dia cakap bagasi itu, bagasi kru penerbangan ni, dia akan gunakan tag khas kru. Jadi bagasi ni, dia akan melalui proses pengendalian yang dikatakan sangat-sangat berbeza, tak sama. Okey? Daripada bagasi penumpang biasalah. Ini sebab kru penerbangan ni, dia dikatakan ada prosedur operasi yang sangat-sangat berbeza lah. Dan dikatakan dekat sinilah polis percaya yang sindiket ini cuba ambil kesempatan. Jadi apa yang diorang buat adalah, diorang telah gunakan status kru penerbangan untuk kurangkan risiko kena kesan. Akan tetapi, ini tak bermaksud bagasi kru tak diperiksa langsung. Kalaulah pegawai kastam dia nampak sesuatu yang mencurigakan, dan kita tahu dia orang ni ditrain untuk detect benda-benda macam ni,
maka diorang ada kuasa penuh untuk buka dan periksa. Dan itulah yang berlaku dalam kes ni. Jadi maksudnya, dalam sistem keselamatan, dalam kaedah ini, walaupun untuk bagasi kru, sistem keselamatan tetap berfungsi. Jadi kalau kita tengok sindiket ni, dia menggunakan insider jugalah. Okey. Ini adalah satu trend dekat seluruh dunia, sebab sindiket dadah ni of course dia akan sentiasa utilize orang yang berada dekat dalam sistem tu. Bukanlah sebab dia orang ni hebat sangat. Akan tetapi sebab orang dalam tu dia ada akses yang kita katakan lebih senang lah kepada kawasan-kawasan tertentu. Sebab apa yang saya tahulah dekat lapangan terbang contohnya, kru penerbangan ataupun kaki tangan kargo, pekerja-pekerja bagasi dan kaki tangan logistik ni semua, diorang ada akses yang tidak dimiliki oleh penumpang-penumpang macam kita lah. Sebab tu dekat banyak negara sekarang, diorang makin ketatkan pemeriksaan terhadap kaki tangan sendiri yang merupakan orang dalam. Sebab percaya bulat-bulat kepada kaki tangan dalaman ni sebenarnya zaman sekarang ni membuktikan bahawa ini dah tak cukup. Kena ada audit, saringan berkala dan juga pemantauan yang lebih ketat. Jadi kalau kita baca juga, Malaysian Airlines pun dah keluarkan kenyataan yang company itu dia bagi kerjasama penuh lah kepada pihak berkuasa Indonesia. Dan pada masa yang sama, MAS pun dia conduct internal investigation juga. Diorang juga nak ada tegaskan yang company tak akan bertolak ansur langsung dengan sebarang salah laku dan juga prosedur keselamatan dan juga integriti lah. Ini memang kalau kita tengok memang satu langkah yang sepatutnya dia akan ambil lah. Sebab apa? Reputasi sesebuah syarikat tu memang dibina selama bertahun-tahun, tapi kalau tercala ni habis sekelip mata saja. Jadi saya nak cerita juga apa kesan kepada Malaysia selain daripada memalukan negara kita. Walaupun kes ni melibatkan seorang individu, impak dia guys sangat besar. Dan of course pertama sekali dah tentulah industri penerbangan negara kita boleh terjejas. Dan kedua pula, bila negara lain dengar berita macam ni, dia orang pun akan naik pening lah dengan kru penerbangan dan merasakan was-was dan risau. Kalau kru tu daripada Malaysia, korang nampak tak macam mana kita punya reputasi dekat sini telah pun tercela. Ini boleh menyebabkan proses immigration dan juga custom menjadi lebih ketat untuk kita. Dan juga akan ambil masa begitu lama. Ini yang dikatakan sebagai hanya setitik nila rosak susu sebelanga. Dan ketiga, dia of course akan bagi kesan kepada syarikat penerbangan untuk ketat saringan terhadap staf-staf mereka sendiri yang ternyata tidak boleh 100% dipercayai oleh mereka sendiri. Cuma macam saya cakap, hakikatnya dekat dalam dunia penerbangan ni, aset yang penting adalah trust ataupun kepercayaan. Sebab sekali dia hilang, sangat susah untuk kita bina balik. Guys, bagi saya satu pengajaran besar daripada kes ni adalah bukan setakat dadah sahaja. Akan tetapi tentang macam mana sindiket jenayah tu sentiasa akan cari ruang dan peluang untuk mengeksploitasikan mana-mana lubang kepercayaan dan juga sistem yang mereka boleh exploit. Sebab itulah mana-mana sistem
yang bergantung kepada kepercayaan, tak boleh nak percaya lagi 100% buta-buta tuli. Dan ia mestilah disokong dengan semakan, audit dan penguatkuasaan yang berterusan. Dalam kes ni, walaupun sindiket ini cuba nak gunakan laluan khas kru penerbangan, pemeriksaan custom akhirnya berjaya kesan diorang. Dan kita juga perlu ingat guys, semua tuduhan suspek ni masih lagi tertakluk kepada proses mahkamah sampailah dia individu berhak ataupun dia dibuktikan bersalah, barulah dia bersalah. Jadi guys, apa pandangan korang? Adakah lepas ni semua negara patut ketatkan pemeriksaan kru penerbangan sama macam penumpang biasa? Cuba korang tulis pandangan korang dekat ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan share guys. Kalau korang suka konten yang mengupas isu semasa macam ni, apa lagi guys? Jangan tunggu lama-lama. Tekanlah butang subscribe.